One, two, three, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Uwas Abrani. Di mana hari ini kepada orang-orang Kelantan, saya dah sampai ke Dabung, Kelantan. So ni adalah part 2 vlog Kelantan untuk lawatan lah. So sekarang ni di depan saya, kameraman tunjuk. Sekarang kami berada di Kuala Lumpur. Tapi tak boleh masuk lah sebab ada orang ni nombek. Tengok depan dinding dia. Wush. So, sini. So untuk vlog part 2 ni kita just jalan-jalan, kita travel ataupun macam explore kawasan-kawasan dekat Dabung ni. So sebelum kita mulakan video ni, jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe. Jom kita explore. Follow. Wow. One, two, three, action. Itulah explore dekat Dabung tadi, tapi tak banyak lah. Ini baru macam orang kata gua, tapi tak nampak macam gua pun. Gua yang mana? So jom sini. Korang boleh tengok. Ini dia. Ni dia punya tasik. Di sini ada katak tapi tak nampak katak. So, ni dikatakan ini adalah garden. Sini. Ini dikatakan garden ataupun tasik dekat sebelah Gua Dabung ni lah. Oi, nak hujan. Allah Akbar. Dah pergi ah. One, two, three, action. Sekarang kita orang berada di Gunung Stone, yang di mana kita akan menaiki satu kenderaan yang bernama ATV dan juga apa nama yang tu? Hiking. Dia bukan hiking. Zipline. Kita ada naik ATV tau. Mr. Beast video. So nanti korang stay tune. Exercise sikit. So sebelum kita mulakan, korang stay tune dan subscribe RM100 untuk tengok ni. Bye. Guys, so kita dah sampai ke Pipe Resort Splash Park, tapi tempat itu ada kolam. Tapi sekarang ni kita berada di tempat iaitu main zipline lah. Zipline, tapi saya tak main sebab apa? Sebab saya takut gayat. So saya main ATV sahaja. So kalau korang minat zipline, korang boleh datang dekat Pipe Resort Splash Park di Dabung, atau di dekat Kelantan. Korang boleh ni lah. Korang boleh bayar. Kalau korang nak main kena bayar tau. Dah berapa ringgit itulah. Maklumlah Kelantan kan banyak kampung, tapi dia ada macam permainan yang menarik-menarik. Kita sambung nanti ya. So guys, kali ni kita akan tengok diorang yang beberapa orang main zipline. Kita akan tengok diorang zipline lah. Kita akan tonton diorang. Biasanya kalau yang naik zipline ni diorang berani-berani, tapi tak semestinya. So saya pun penakut jugalah naik zipline. So kita dalam perjalanan untuk ke tempat permainan zipline itulah. TV tu. Masuk gambar, masuk video. Sini depan. Tu. Tadi mobilnya kita tahu lah mobil ni. Dia kita ada kat dia pantai. Ada mobil dia. Tapi macam anak punya. Ni kita punya orang besar-besar punya. Seru. Tengok ejek guys ya. Cakap pun macam apa. Wow, ada sorakan. Pecah. Jatuh nanti korang. Guys, inilah dia tempat diorang main zipline. So mula-mula diorang akan berdiri dekat situ. Safety. Berdiri dekat safety. Korang tengok Tak begini. Kau bini ke begini? Cuba lah. Jangan zoom sangat. Bila diorang dah push, kau kecil ikut je. Kereta lajak. Itu tu mobil kereta, motor mobil namanya. Bila dia dah pergi, kecil lepas tu ikut je mana dia pergi. Kepala budak. Ketika
Ada banyak orang. Okay guys, so kita tengok ibunya pula, ibu kepada Kevin. Okay. Go, go. Ikut. Go, Adam Ryan. Adam Ryan kan? Ya, ada Raya. Panggil Ryan je. Okay guys, ini adalah pengetua sekolah saya. Okay. So pengetua sekolah saya akan dia akan main zip line. Okay, dia akan daripada atas sampai hingga turun bawah. Okay. Go, cikgu tua! Cikgu tua, go! Kamu kena diam. Jangan gegar-gegar. Nanti tak cantik apa putih. Tapi tak apalah guys. So kita tunggu, korang tunggu je. Saya akan main ATV. Ni baru zip line. Bantai! Okay, so korang tunggu je. Saya akan main ATV bersama dengan kawan saya lah. Okay, so nanti kita sambung je. Tu rakam tak dah. Dia rakam guna ke kamera dia. Mana dia tak boleh bawa? Oh, rekod. Aku tengok ada yang lagi, yang tak yang lagi. Nanti cikgu ibu kena bawa balik. Rupa dia rekod. Mari, kita telah memalukan kaum kamu. Salah motor. Nangis apa? Dia tunggu kat motor tu lah. Betul-betul diseksakan jugalah. Diseksanya. Okey. Boys.
Fik. Go cik ketua. Apa jadi dengan Faris tu? Faris mana? Kau lah bawa dengan apa Faris bawa kau? Tadi tekor sebab tadi hampir-hampir accident kat situ. Okay guys, itu sahaja video kita pada hari ini. So habislah vlog Kelantan, tapi esok part 3 lah. Sebab kita nak gerak lagi ke Kota Baru. Okay, Assalamualaikum.